Kita kadang-kadang tu semua timbul persoalan daripada murid ustaz. Adapun siapa saja tu semua akan timbul soalan. Okay, kenapa saya, ya Allah, aku dah beramal soleh, aku dah semayang, aku dah semayang tahajud, aku dah tinggal segala maksiat yang pernah aku lakukan dulu. Tetapi kenapa hidup aku susah? Ini tuan semua, ustaz nak bagi penjelasan sikit pada tuan semua. Bila kita cuba nak merapatkan diri kita dengan Allah Taala dengan melakukan amalan-amalan kebaikan, semayang apa semua kan tuan semua. Dan yang mana yang pernah dulu kita lakukan keburukan maksiat, maka tuan semua kita ni ibaratkan sebagai apa semua? Diri kita ni ibaratkan sebagai satu botol kicap. Satu botol kicap dan semua, kicap dia hitam. Jadi kita nak masukkan air mineral dalam botol kicap. Air mineral itu ibarat amalan yang kita lakukan sekarang. Botol kicap tu ibarat macam diri kita yang kotor dulu, yang sebelum kita buat amalan ni. Bila dia masukkan air tersebut ke dalam kicap, maka air itu tak akan segera jadi putih. Dia akan jadi hitam. Dia makin lama makin keluarkan botol kicap. Last sekali akan masuklah air putih tersebut dan botol kicap tersebut sudah tidak ada tidak ada lagi hitam kicap. Tapi mungkin ada beberapa tempat yang ada kekotoran kicap tersebut yang mana memerlukan pembersihan lagi. Itulah sama dengan ibarat dalam hidup kita semua. Selagi tidak hilang segala dosa-dosa